Halo bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita kedai pun ada masuk yang kereta ni. Toyota Wish. Tahun 2009, register kat Malaysia 13. 1.8 auto lah. Harga jual 33,800. Plate nombor pun cantik. Okey, kereta kalau ini nak masuk loan boleh ikat 4 tahun aja. Boleh ikat 4 tahun, bulanan 1,000 lebih lah. Boleh masuk kredit. Masih boleh masuk kredit lagi ya. Okey, dalam semua ori lagi lah. Ini original punya warna. Okey. Lepas tu dia engine semua okey. Aircon pun sejuk. Sebab import lah. Import dari Jepun, dia tulisan semua Jepun. Tulisan semua Jepun. Okey. Wish ini sebiji MPV lah. MPV kita tengok dia punya tayar dulu. Tahun 2024. Tayar baru ni. Tayar baru. Okey, tayar baru. Empat sama. Lepas tu dalam macam ni. Bersih, kemas. Mileage dia 136,000. Dia punya ini steering macam Toyota punya steering lah. Tapi dia ada reverse camera, lepas tu Android player lah sudah tukar. Kalau tak ada tukar dia tulisan Jepun punya. Lepas tu belakang. Ini tak ada sunroof punya, tak ada sunroof, tak ada pedal seat punya. Ada punya, ada pedal seat, ada sunroof. Belakang macam ni. Okey, dia belakang punya seat. Tahun 2009 register kat Malaysia 13. Toyota Wish 1.8. Harga jual 33,800. Cak kira okey lagi lah. Ada sikit-sikit aja. Jalan ada sikit aja. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan saya tengah cari satu MPV Toyota. Memang tahan lah Toyota. Import dari Jepun. Lepas tu kalau nak buat loan boleh. Kredit 4 tahun aja. Bulanan 1,000 1,000 lebih sikit lah. Kalau nak masuk kredit ini lama punya kereta, you kena ada deposit lah. Bulan-bulan jadi 7,800. Kira okey lah. Kalau cash 33,800. Kalau bos minat boleh kontak saya lah. Boleh kontak saya atau WhatsApp. Kalau ada apa mula-mula kata saya akan video lagi. Thank you.